Tak semestinya kau Melayu kau baik. Tak semestinya kau Cina kau jahat. Tak semestinya kau India kau jahat. Tak. Perangai duduk di dirimu. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada seluruh penonton-penonton warga negara Malaysia ataupun bukan warga negara, tak kisah di mana saja anda berada. Ini adalah episod pertama dan juga video pertama kami siarkan. Dan untuk kita punya kali ni, ataupun podcast yang pertama ni, kita nak bagi tahu kita lebih banyak berborak berkaitan dengan ilmu. Khususnya berkaitan dengan sejarah. Okay, tak kira sejarah Islam, sejarah dunia ataupun apa-apa sejarah sekalipun, kita akan borak berkaitan dengan sejarah khususnya. Okay? Tapi adakah kita tak ada bincang benda lain? Tak. Ada juga, bergantung kepada guest yang akan kita jemput. Cumanya untuk episod pertama ni saya nak berkenalan sikit. Saya nak memperkenalkan sikit saya punya saya punya sparring partner yang akan bersama-sama, iaitu saudara Irfan Zulkifli ataupun Irfan Al-Goloki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cakap KL Boleh. Pasal nanti takut viewer tak faham. Kalau awak rasa macam tak jumpa words perkataan KL tu, awak bagi je perkataan Kelantan. Beres, boleh, tak ada masalah. Jadinya saya bersama dengan Irfan, kami berdua ni merupakan betul-betul peminat sejarah. Kita kalau pergi mana-mana tempat, kita akan tengok sejarah dia tu betul-betul mendalami. Bukan sekadar pergi tempat tu tengok, wah cantiknya, lepas tu habis balik. Tak. Kita betul-betul study dan belajar benda tu. Okay, Irfan merupakan seorang graduan Universiti Islam Madinah di Arab Saudi. 3 tahun kat sana? 4 tahun lah. 4 tahun belajar tapi 3 kat sana? 3 tahun lah. Tolak COVID setahun. COVID itu hari kan? Okay, untuk episod yang pertama ni kita tak nak buang masa Kita terus nak bercerita berkaitan dengan tajuk hari ni yang kita dah pilih dah. Iaitu tajuk kita, adakah betul agama Islam disebarkan menggunakan senjata? Ataupun dalam bahasa mudahnya, Islam ni perang. Bila dah perang, kita paksa orang lain terima Islam. Kalau kau tak terima, kau mati. Is it statement yang saya sebut tu betul atau tidak? Kita tak nak main tengah-tengah. Betul atau tidak? Tak betul. Tak betul. Okay, boleh bagi tahu kenapa tak betul? Kerana pertama kali, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, amma ba'd. Kerana agama Islam adalah sebuah agama rahmah. Agama Islam adalah sebuah agama keadilan. Agama Islam adalah sebuah agama pembebasan. Itu poin penting. Sebab itulah Allah SWT berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Mengikut sebahagian ulama tafsir, ayat ini diturunkan sempena ada sebahagian sahabat Nabi di Madinah yang mana sebelum datangnya Nabi ke kota Madinah untuk berhijrah, anak mereka ni memeluk agama Nasrani ataupun Yahudi. Setelah datangnya Nabi SAW dengan agama Islam, mereka memaksa anak-anak mereka untuk masuk Islam. Kemudian turunlah ayat ini mengikut sebahagian ulama tafsir. Iaitu tidak ada paksaan di dalam agama. Ini secara mutlaknya tidak ada paksaan dalam agama. Sebab tu Allah kata, al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datang daripada Tuhan. Faman syaa falyu'min. Barang siapa yang berkehendaki dia nak masuk Islam, dia boleh beriman. Kalau dia tak nak, dia boleh kufur, tak ada masalah. Kerana agama Islam ni agama hujjah. Agama hujjah. Dan saya akan bawakan kepada saya. Agama hujjah tu maksudnya? Hujah yang kita bawakan bukti-bukti bahawa ini adalah agama yang membawa kepada keadilan, dan agama inilah yang sebenar-benar agama yang diredai oleh Allah. Mengikut hujah-hujah akal, hujah-hujah yang ayat Quran. Agama Islam adalah agama hujah. Dan nanti kita akan pergi round seterusnya, kita akan bawakan bukti-bukti daripada sejarah Islam yang sebenarnya betul atau tidak Islam disebarkan dengan pedang ataupun disebarkan dengan paksa. Itu ringkas. Baik. Saya nak patah balik dulu. Saya nak patah balik dulu sebelum kita masuk kepada tadi topik yang utama kita adalah pasal Islam disebarkan melalui paksaan ataupun perang kan. Tapi saya nak kita ceritakan sikit, kenapa manusia perlu beragama? Kenapa perlu manusia beragama? Manusia perlu kepada agama kerana manusia perlukan bimbingan untuk akal mereka. Kerana akal secara mutlak tidak membimbing kepada, contoh, saya ada akal, saya ada akal. Saya bebas, saya bebas. Tetapi di antara pilihan kita berdua, akal kita berdua tak sama. Tapi siapakah penentu di antara pandangan siapa antara kita berdua ni, yang mana yang paling betul? Tak ada. Semestinya penghukum dia adalah
Agama lah. Agama lah. Okey. Jadi sebab itulah Barat, apabila mereka cuba untuk buang agama, kemudian apa terjadi kepada mereka? Siapa yang menjadi penghukum di antara akal-akal mereka? Sebab semua kita bebas. Okey, manusia lah. Manusia, okey. Contoh, Hmm. 10 orang kata B molek. Ha. 10 orang lagi pula kata A molek. Jadi, yang mana sebenarnya yang molek? Tak tahulah sebab dah Kalau ikut sama-sama. hukum demokrasinya, kalau 12 daripada 20 orang tadi, 12 kata 12. 12 kata A, 12 lah yang dominan. Betul. Tapi kalau 12 yang dominan tadi salah juga. Macam mana? Maknanya ternyata pandangan yang dominan tadi ternyata salah. Jadi siapa yang penghukum? Sebab tu di Barat hari ni ada manusia yang dia rasa dia tak nak jadi manusia. Mereka berdasarkan kebebasan tadi awak dibenarkan. Tak nak jadi manusia? Nak jadi anjing? Ai. Nak jadi biawak, betul se. Ini berlaku. Cuba saya tengok dekat beberapa media sosial di Barat. Kalau tengok beberapa influencer mereka, ada yang jadi alien. Nak jadi alien. Dia dah bedah semua dah. Dia bedah hidung dia. Jadi hidung asal ada hidung, jadi tak ada hidung. Dia betul. Dia nak jadi biawak. Dia pergi bedah, dia colourkan semua tubuh badan dia supaya rupa dia tu menjadi cicak. Sebab apa? Ini kebebasan aku. Itu akibat daripada apabila manusia buang agama. Buang agama, betul. Sebab fitrah kita memang, walaupun kita memang dah diset dalam diri kita, memang ada kuasa yang lebih besar daripada kita yang kita tak nampak. Betul. Itulah agama. Okay. Lepas tu, kita kalau famous agama ni, biasa kita dengar agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha. Pernah study tak? Apa lagi agama yang lain ada? Mungkin yang tak berapa famous ke? Yang lain tu saya nak sebut satu persatu tu saya tak ingat sangat. Tetapi pengkelasan dia adalah kalau pengkelasan yang lebih spesifiknya ada agama ahli kitab dengan bukan ahli kitab. Maknanya yang ahli kitab yang 3 agama yang besar tadilah. Islam, Yahudi dan juga Nasrani, Kristian. Okay, baik. Dan satu lagi bukan ahli kitab. Maknanya dia lebih kepada pengkelasan lagu tu lebih mudah lah untuk kita tahu. Okay, kita dah tahu klasifikasi dia antara ahli kitab ke, ini agama berkitab ke, agama samawi ke bukan samawi. Ada juga sebahagian sejarawan yang membahagikan kepada politism dengan monotism. Monotism agama yang menyembah satu Tuhan. Okay. Politism yang menyembah banyak Tuhan. Ada juga yang membahagikan agama tu dari segi klasifikasi monotism dengan politism. Tapi semuanya agama yang besar tadi adalah tadilah. Okay. Yang ahli kitab tu yang ahli kata kitab tu. Tadi, okay, baik. Agama samawi. So, lepas tu kan, bila kita bercerita berkaitan dengan agama Islam, ada salah faham yang besar tau. Even kita pengganut agama Islam sendiri pun kita ada salah faham. Mungkin Irfan tidak salah faham itu, tapi pernah saya dulu salah faham yang besar, iaitu agama Islam ni bermula daripada zaman Nabi Muhammad. Sedangkan kita tahu agama Islam dah lama dah mula. Nabi Adam lagi. Daripada Nabi Adam lagi kan. Jadi salah faham yang besar benda tu. Kan, cumanya orang masih lagi tak faham. Kenapa daripada zaman Nabi Adam? Bukankah daripada zaman Nabi Muhammad ke? Okay, so macam mana nak cerita tu? Sebenarnya semua Nabi membawa kepada Tauhid. Tauhid ni monotism lah. Menyembah satu Tuhan. Semua Nabi. Sebagai bukti, Nabi Adam AS. Beliau mengakui bahawa Allah itu Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Sembah dia, arahan daripada dia, larangan daripada dia, semua daripada Allah SWT. Kemudian di peringkat awal Nabi Adam berada di muka bumi ini, anak-anak dia masih lagi beragama Tauhid. Masih lagi beragama menyembah satu Tuhan, Allah SWT. Kemudian lama kelamaan kita ada satu lagi. Peperangan kita yang tak akan terhenti. Peperangan yang berlangsung sehingga hari kiamat. Iaitu satu lagi musuh kita. Siapa dia? Iblis. Dia pernah janji dengan Tuhan ke? Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dia bersumpah, Iblis bersumpah, demi zat kekuasaanmu ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua. Dan Iblis ada sebut, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas menyembahmu ya Allah. Jadi ikhlas ni itu soal hati. Lama kelamaan
Iblis ini dia tak boleh tengok anak-anak cucu Adam, cicit Adam masih lagi menyembah satu Tuhan. Kerana ini semua akan menyakitkan dia. Dia nak buktikan apa yang dia sebut dulu betul, iaitu manusia tak layak menjadi khalifah. Manusia tak layak menjadi pemimpin. Jadi dia nak buktikan juga macam-macam mana pun dia cuba. Di zaman Adam dia dah tak berjaya sebab Adam dah tahu dah. Ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Wahai anak-anak Adam, aku dah bagi janji kepadamu jangan sembah syaitan. Di peringkat awal Adam dah kenal siapa musuh. Okey. Anak dia kenal. Walaupun Habil dan Qabil tu ada tertipu sikit sehingga berbunuhan. Kemudian datang cucu, masih lagi ingat. Lama kelamaan kita tak tahulah berapa jarak di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, kita tak tahu. Walaupun ada pandangan kata beberapa ribu itu tak sahih. Itu semua kisah Israiliyat. Tapi yang penting tempoh yang lama se. Tempoh yang lama sehingga syaitan dah rasa inilah masa yang tepat. Datanglah zaman Nabi Nuh dan berjaya hasut mereka supaya buat syirik. Jadi daripada syirik itu Allah hantar Nabi Nuh kembali semula kepada tauhid. Akhirnya yang ikut agama tauhid tadi bersama Nabi Nuh, Allah kata wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang ikut Nabi Nuh sikit saja. Agama tauhid ni tak ramai nak ikut sebab tak syok lah kita sembah benda yang kita tak nampak. Betul. Jadi geng-geng yang buat berhala ni rugi . Kita dah makan banyak dah hasil jasa batu-batu yang kita pahat ni. Kemudian selamat Nabi Nuh. Golongan pengikut Nabi Nuh, cucu-cucu mereka, anak-anak mereka masih lagi bertauhid. Datang pula zaman. Sebab itulah syaitan ni dia tak putus asa. Sebab tu kita jangan putus asa. Datang syaitan hasut pula dan sehingga akhirnya semua Nabi menyeru kepada tauhid. Di saat mana syaitan menyeru kepada syirik, Allah hantar supaya ingatkan kepada mereka bahawa Tuhan yang satu layak kita sembah ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua Muslim. Nabi Ibrahim kata wa ma ana awwalul muslimin. Aku orang Islam. Dan kemudian Nabi Yaqub alaihissalam ketika mana ni Bani Israel yang mereka mendakwa agama mereka adalah Yahudi. Ketika mana Nabi Yaqub nak meninggal dunia, dia panggil semua anak-anak dia. Ya baniya ma ta'buduna min ba'di. Dia kata wahai anak-anakku, siapa Tuhan yang kamu nak sembah selepas aku? Ini Yaqub tanya. Kemudian apa anak-anak dia jawab? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ishaq ilahan wahida. Wahai ayah, kami hanya menyembah Tuhan kamu, Tuhan ayah kamu dan Tuhan datuk kamu. Siapa? Ilahan wahida. Tuhan yang satu. Faham. Semua menyeru pada tauhid. Kan? So itulah kesalahan besar kita sendiri untuk umat Islam kita sendiri. Yang kita salah faham sebenarnya. Sebab kita hanya fikir umat agama tertua ni maaf. Yelah memang ada dinyatakan dalam buku-buku. Kenapa mesti akan sebut agama tertua, that's the kind of agama kan. Jadi untuk kita agama Islam, kita memang kena beriman yang agama Islam adalah first. Yang pertama di dunia. Cuma berbeza syariat. Berbeza syariat. Nabi Muhammad adalah Islam yang membawa syariat akhir zaman penutup. Apa yang telah diharamkan oleh syariat-syariat terdahulu halal kepada kita. Apa yang telah dihalalkan dahulu diharamkan oleh syariat kita. Faham. Itu yang berbeza. Dan sewaktu Nabi Muhammad menyebarkan sembahlah Tuhan yang satu ataupun sembahlah Allah yang esa, first adalah masyarakat Arab Jahiliyah, betul. Saya pun baru tahu benda ni juga, baru belajar yang masyarakat Arab Jahiliyah ni dia percaya kepada banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Kan? Politism. Dan banyak-banyak Tuhan tu, adakah Allah pun dia percaya juga? Dia percaya. Sebab itulah apabila ditanya kepada pokok musyrikin, ada seorang sahabat, Nabi tanya dia, masa kamu belum Islam dulu, berapa Tuhan yang kamu sembah? Dia sebutlah. Ada beberapa Tuhan dan Nabi tanya pula, Tuhan mana yang kamu sembah ketika kamu takut? Allah. Ini Allah sebut. Maknanya kamu menyeru ketika nak rezeki, kamu seru berhala tu. Nak hujan, kamu seru berhala tu. Tapi bila takut, Allah. Sebab tu ada di kalangan mereka nama Abdullah. Hamba Allah kan? Hamba Allah. Yelah. Nama-nama orang Arab Jahiliyah boleh dikatakan waktu tu mesti nama baik. Nama baik. Abdullah. Abdullah, ayah Nabi Abdullah. Dan sebelum tu lagi ada nama Abdullah. Sebab tu Nabi Muhammad dia bukanlah datang, maksudnya baginda Nabi dia bukanlah datang untuk memperkenalkan ini adalah agama baru, bukan.
Kan? Mengembalikan mereka kepada agama asal. Kembali pada agama asal yang mana satu Tuhan je, Allah Esa. Allah yang Esa. Bukannya banyak-banyak Tuhan yang kau tengok sekarang ni. Ya. Betul. Okay. Dan selepas Nabi wafat, Islam berkembang. Bukan setakat di kawasan benua Arab, pergi kepada Asia, pergi kepada Afrika, Eropah, bahkan sampai ke Eropah, ke France. kan? France. So pergi habis rata dunia. Dan timbullah dakwaan hari ini yang mengatakan Islam tu tersebar melalui peperangan. Mungkinlah orang yang belum faham, dia nampak yang orang Islam banyak berperang. Dan memang betul kita terlibat dalam peperangan. Kan kita tengok kita ada panglima-panglima pahlawan, Saidina Umar, Saidina Abu Bakar, Khalid bin Al-Walid kan, sampaikan orang Eropah pun kagum apa Khalid Al-Walid ni hebat strategi perang. Kan? Jadi macam mana kita nak fahamkan mereka ni Islam bukan tersebar melalui peperangan. Islam tersebar melalui hujah, seperti mana awak kata tadi. Okey, saya bagi beberapa contoh lah. Pertama sekali, kita kena faham yang setiap negara yang wujud di dunia ini, bukan negara Islam saja. Okay. Semua negara yang wujud sama ada mengecil ataupun membesar. Tak ada negara yang kekal dengan satu keadaan. Okay, sama ada dia kuat, dia berkembang lebih luas. Yang kedua, ataupun dia lebih kecil. Mengecil. Jadi daripada benda ni dapatlah kita faham yang perluasan wilayah bukan berlaku pada umat Islam saja. Lagipun satu kaedah penting adalah setiap kebenaran yang tidak dijaga dengan kekuatan akan kalah dengan kezaliman ataupun kejahatan yang menggunakan kekuatan. Sini. Boleh balik ke tu? Boleh. Rasa-rasa pun ingat lagi tapi ayat lain lah. Okey, kebenaran tanpa kekuatan akan dikalahkan oleh kejahatan yang bersama dengan kekuatan. Kalau orang jahat menggunakan kekuatan pedang untuk mempertahankan sistem mereka, bagaimana kita yang membawa kebenaran ini tak ada kekuatan? Macam mana nak tersebar? Jadi mesti ada kuasa kekuatan yang boleh menjaga kita punya sistem ini. Tapi itu bukan bermaksud umat Islam pergi terus saja berperang. Tak. Umat Islam nak ubah sistem. Mindset yang ada dalam umat Islam adalah menyelamatkan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah. Perhambaan bukan dalam bab ibadat sembah Tuhan saja, tetapi dalam sistem juga kita tunduk pada sistem Allah. Sistem Tuhan yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia, dia tahu apa baik, apa buruk untuk manusia. Itulah sistem yang terbaik. Sistem daripada Tuhan. Betul. Jadi nak bawa sistem ni semestinya ia akan mengganggu kepentingan orang-orang jahat yang ada kuasa. Orang-orang jahat yang ada kuasa itulah yang lawan pemerintahan Islam. Mereka inilah yang cabar umat Islam, kita berperang. Islam kata, datang, kami ajak kamu kepada Islam. Kamu memeluk Islam, alhamdulillah kamu selamat dunia, kamu selamat akhirat. Kamu selamat dunia macam mana? Kamu terima sistem kami, kamu dah selamat daripada penindasan. Dan kamu bersama kami, kita pergi ajak orang lain pula kepada agama dan sistem yang sama. Dan kalau kamu tak setuju, kamu boleh kekal dengan agama kamu, kamu bayar cukai. Jadi kalau kamu tak terima, baru perang. Faham. Jadi orang-orang yang rasa tercabar ini, kau siapa? Kau berani bagi tawaran kat aku? Aku tak nak yang pertama, tak nak masuk Islam. Aku tak nak yang kedua, aku nak perang. Jadi maka kata Khalid bin Al-Walid, jikalau fa'in abait ji'nakum bijunudin la qibala laha. Kalau kamu tak suka, kamu tak terima yang pertama ke kedua, kami datangi kepada kamu dengan tentera yang mencintai kematian seperti mana kamu mencintai dunia. Kami tak takut mati. Kami akan mati demi mempertahankan sistem ini. Adapun Rom, orang-orang Rom, apabila Rom merekrut orang-orang yang bukan Rom di kalangan Kristian Syam, Kristian daripada Syria, Kristian daripada Jordan, daripada Mesir untuk berperang, adakah semua orang-orang Kristian Syam dan juga Mesir tadi dengan rela hati berperang? Tak rela. Kenapa? Kita tahu mana dia tak rela? Sebab mereka digari. Mereka dirantai. Dalam peperangan, mereka dipakaikan rantai supaya mereka tidak lari. Sebab apa? Sebab mereka sendiri tahu yang buat apa aku nak pertahankan sistem yang zalim ini. Jadi orang-orang yang menerima Islam di peringkat awal ni semua orang-orang yang tertindas. Termasuk di Mekah, di Madinah, pergi ke Mesir, pergi ke Syam.
Semua ini orang-orang yang dizalimi Tapi yang tak terima mereka sistem ini adalah geng-geng yang berkepentingan. Aku dah seronok ni tindas orang ni makan hasil tanah orang ni. Tiba-tiba kau suruh berhenti. Kau siapa? Aku tak akan bagi dengan mudah apa yang aku ada ni. Kita perang lah. Sebab tu terjadi perang. Sebab tu dalam perang Islam, yang terbunuh bukan orang awam. Yang terbunuh askar-askar. Sebab itulah jizyah, cukai yang pilihan kedua tadi, diwajibkan kepada mereka yang mampu berperang. Okey. Kenapa kau bayar cukai? Sebab ini sebagai komitmen yang kau dah tunduk kepada pemerintah Islam. Dan ini melalui bayar cukai tadi juga, kau dah tak perlu join tentera Islam untuk pergi berperang. Okey, faham. Jadi mereka ada mereka kata sebab apa ramai orang masuk Islam sebab malah bayar cukai. Masuk akal ke malah bayar cukai, kemudian kita masuk Islam kerana terpaksa? Saya nak kata orang Islam bayar zakat lebih mahal daripada Bayar cukai. orang bukan Islam bayar jizyah cukai tadi. Betul. Kalau kau masuk Islam, kau kena bayar cukai. Adakah mereka lari daripada bayaran yang rendah ini kerana takut daripada bayaran, kemudian kena bayar zakat yang lebih mahal? Tak mungkin. Kan. Lepas tu pula cukai yang dikenakan oleh raja-raja Eropah ni lagi dahsyat. Lebih zalim. Lui teruk. Diorang level raja Eropah zaman dulu kalau kau tak mampu bayar cukai tanah kau ambil tau. Sampai macam tu sekali. Maknanya sistem cukai ni sistem yang wujud. Sebelum Islam lagi wujud. Cuma Islam buat lebih berperi kemanusiaan. Lebih ramah. Tak, negara memang kena ambil cukai. Hasil. Ya, memang kena ambil lah sebab nak bina, nak membesar. Ya. Saya tak tahu apa logik yang mereka guna. Okey, patutlah masuk Islam sebab tak nak bayar cukai. Masalah bila kau masuk Islam, kau kena bayar zakat lagi mahal dan kau wajib berperang. Takkanlah saya dah lah terpaksa masuk Islam. Saya kena korbankan diri untuk berperang, tak tahu hidup ke mati. Berbaloi tak? Tak berbaloi. Banyak lagi contoh lain. Lepas tu pula, hujah mengatakan Islam tersebar melalui peperangan ni, saya boleh patahkan juga dengan apa tujuan kita berperang sebenarnya. Betul. Kan? Okey, sebagai contoh sewaktu zaman Nabi tu sendiri, peperangan itu berlaku sebab memang nak mempertahankan negara saja. Dizalimi. Nak mempertahankan diri. Itu je peperangan yang berlaku waktu zaman Nabi. Kita nak mempertahankan. Dan apabila Saidina Umar, Saidina Abu Bakar berperang pula di luar, kan? Okey, mesti ada tujuan dia. Boleh bagi contoh antaranya tujuan-tujuan? Sebab tujuan yang sama. Kita dah pernah membebaskan tanah Arab daripada kezaliman jahiliah. Okey. Jadi rahmah ini mesti disebarkan kepada semua. Okay. Sebab banyak dalam sejarah Islam, tempat-tempat yang umat Islam masuk tanpa perang. Rakyat dia terima dengan penuh hati. Contoh Mesir. Mesir, tak payah cerita banyak jauh lah. Malaysia sendiri. Malaysia saya tak tahu sangat sejarah. Malaysia kita punya Islam sampai pun tak berperang. Tak berperang. Kita lebih kepada perdagangan daripada tiga yang datang sebat Islam daripada pedagang Arab, pedagang India, pedagang Cina. Dia tak ada pula tiba-tiba tentera yang datang perang, tak ada. Jadi contoh lain pula saya bagi tahu saya nak cerita, mungkin saya dah tahu cerita ni, tapi kepada penonton sekalian mungkin cerita ini memberi manfaat kepada kita untuk kita lebih jelas bahawa Islam ni bukan sebuah agama perang. Perang itu untuk mempertahankan kedaulatan. Sebab itulah keadilan, kebaikan mesti ada pertahanan. Mesti ada kekuatan untuk untuk mempertahankan dia. Jadi untuk bertahan kedaulatan negara, kita perlukan kepada kuasa. Betul. Ada satu syair Arab kata, as-sayfu asdaqu amba'i minal kutubi fi haddihil haddu bainal jiddi wal la'ibi. Sesungguhnya pedang ataupun ketegasan itu lebih benar beritanya daripada kata-kata. Okey, betul. Ketegasan ada kat situ. Dia kata fi haddihil haddu. Di mata pedang itulah yang memisahkan di antara keseriusan dan main-main. Orang nak serang negara kita ni, kita pun hantar surat, kami kecam perbuatan ini. Kami tak kisah. Kau kecam lah, kau nak kecam, kami boleh serang. Kemudian mereka serang. Kita pun kecam lagi. Last sekali kita dah tak tinggal apa-apa dah. Itulah kita perlukan kekuatan. Pertahanan kekuatan tu. Contoh kat Mesir, saya tengok kat Mesir, saya bagi contoh Mesir, Parsi, Syam. Orang Parsi sebelum Islam agama apa? Pagan
penyembah api. Penyambi. Zoroaster Oh, ataupun Majusi. Orang Syam agama dia Kristian Ortodoks Assyrian. Dia Okey. Ortodoks tapi cabang Assyrian. Okey. Orang Mesir pula Ortodoks yang cabang Koptik. Okey. Kedua-dua aliran ini sama-sama Ortodoks tapi dia berbeza. Kedua-dua ini juga berbeza dengan Ortodoks Rom, kerana orang Rom dia ada gereja Konstantinopel. Yang pentingnya ketiga-tiga ini berbeza. Okey. Apa yang berlaku kepada mereka sebelum datangnya Islam ke Mesir, sebelum datangnya Islam ke Syam? Mereka ditindas. Sebab apa? Rakyat biasa ni Ditindas. ditindas oleh pemimpin dia. Rom. Rom lah Oleh pemimpin Rom. dia. Rom dia ada Okey. wakil dia. Yalah, Ada wakil empire dia kan. Empire dia. Okey. Kenapa ditindas? Kerana walaupun kau ortodoks, mazhab kau tak sama dengan kami. Okey. Dan walaupun sama agama kita berdua, engkau adalah bukan bangsa kami. Kami lebih mulia. Kami bangsa yang menang. Kami Rom bangsa yang menang. Jadi kami lebih berhak, kami lebih mulia daripada kamu. Setelah masuknya Islam ke Syam, ke Mesir, ke Parsi, adakah, cuba tengok hari ni, dah lama dah Islam masuk ke sana. Saya nak tanya cuba pergi ke Mesir, pergi ke Syria, pergi ke Parsi, pergi ke Iran, masih ada lagi tak orang Majusi, orang Kristian? Ada. Sebab apa? Sebab kita tak paksa pun. Dia nak peluk agama apa. Sebab mereka bebas. Sebab mereka bebas. Bukti kedua contoh kedua, cuba saya pergi ke Spain. Tak payah cerita Spain zaman Lamine Yamal ni. Saya cuba pergi ke Spain sebelum tahun 1978. 1978 sebelum tu? Sebelum tu, cuba saya pergi ke Spain, ada tak orang Islam? Waktu tu? Tak ada. Sebab bermulanya kemasukan Islam setelah 1978. Sebelum tu agama rasmi dan satu-satunya dibenarkan di Spain adalah Kristian, Katolik. Setelah 1978 mereka gubal perlembagaan baru, mereka tak ada agama rasmi. Negara Spain adalah negara sekular. Sebab tu orang Islam dah start masuk, sebab tu wujudnya Lamine Yamal. Tapi sebelum tu ada tak Islam? Tak ada. Selain orang Yahudi, tak ada. Tak ada juga. Tak ada agama mana-mana kecuali Kristian. Sedangkan 500 tahun yang sebelum peristiwa 1978 ni, umat Islam menguasai Iberia, Spain dan Portugal. Mereka majoriti, bukan orang Arab saja. Orang Arab, orang Amazigh dan orang asal Spain. Mereka menganut agama Islam sebagai agama rasmi dan majoriti. Tapi kenapa dah tak ada dah orang Islam? Sebab Spain apabila mereka masuk ke kerajaan terakhir Andalusia di Granada, mereka memaksa semua orang-orang yang bukan Kristian masuk Kristian. Tahun bila tu? Tahun 1499. 1499 Masihi? Masihi. Ui, 500 tahun lah. Tak ada orang Islam. Tak ada orang Yahudi. Tak ada orang selain pada Kristian. Kristian pun semuanya Katolik. Maknanya, siapa yang lebih menjamin kebebasan beragama? Islam lah. Islam lah. Sebab Islam di Andalusia 800 tahun 800 tahun setelah jatuhnya Islam dah tak ada dah Islam. Kenapa? Kerana mereka mewajibkan agama mereka. Tapi Islam masuk ke Mesir dah berapa ratus tahun, tapi masih ada orang Kristian. Yes. Dan waktu Islam di Andalusia pun Kristian bebas. Siap Kristian pun jadi pemimpin. Boleh jadi menteri. Boleh jadi penasihat. Saya ingat doktor peribadi kepada seorang khalifah daripada Spain, nama dia Musa bin Maimun. Musa bin Maimun ni Yahudi. Alim Yahudi, seorang doktor, seorang duta. Dia menjadi penasihat peribadi kepada Khalifah Abdul Rahman III. Tak ada masalah. Yang menjadi doktor peribadi, bukan sultan, raja-raja, kebanyakannya Yahudi, Kristian. Islam pun ada juga, tapi ada orang Yahudi. Orang Yahudi, kalau pergi ke Granada, kerajaan Bani Ziri, di zaman kemuncak kelemahan Andalusia, Andalus. Yang tinggal Granada seorang tu. Tak. Ni sebelum lagi. Sebelum lagi. Maknanya Andalus masih lagi besar dan Granada masa tu satu wilayah. Di situ ada seorang Yahudi yang menjadi ketua setiausaha kerajaan. Ketua setiausaha kerajaan ni antara yang terpenting. Penting betul lah. Dalam jawatan negara. Dia Yahudi. Dan di dalam kerajaan Banu Abbad di Sevilla, ada seorang menteri nama dia Davidus Cisnandus. Siapa dia? Menteri. Menteri kebajikan masyarakat. Dia bukan menteri dalam negeri, dia macam menteri kebajikan. Jadi mana bukti, datang satu bukti daripada sejarah Islam yang Islam memaksa, bukan Islam
Ada berlaku, pernah berlaku. Tapi adakah ia mewakili Islam? Tak. Tak. Kerana ajaran, nak kenal Islam, tengok ajaran. Bukan tengok orang. Sebab tu contoh terbaik negara Islam zaman Nabi. Ya. Nabi bina negara Islam Madinah. Di sana ada Yahudi tak Madinah? Ada. Di Madinah ada bukan Islam tak? Ada? Ada Nasrani tak? Ada. Jadi tak betul politik Spain setelah mengalahkan Islam, mereka kata nak menyatukan seluruh Spain mesti dengan satu agama. Tak betul. Nabi boleh bina negara Islam Madinah dengan agama berlainan macam-macam bernaung di bawah pemerintahan Islam. Jadi ini beberapa bukti dan banyak lagi bukti. Kalau kita nak cerita, dia akan jadi lebih panjang lah. Jadi tengok dua tadi, sudahlah kita bandingkan. Kita bandingkan antara Spain setelah jatuhnya Islam dengan Spain sebelum Islam. Spain sebelum Islam ada orang Yahudi, ada orang Kristian yang bukan Katolik, iaitu Kristian Aryan, Arianik ke apa dia panggil, tapi mazhab Aryan. Mazhab Aryan ni ditindas di Spain. Orang Yahudi juga ditindas di Spain. Bila datangnya Islam, mereka menerima Islam dengan baik. Sebab apa? Sebab Islam bagi pilihan, nak masuk Islam masuk, tak nak masuk Islam bayar cukai. Jadi inilah masanya kita memilih pemimpin yang kita tak perlu menyorok untuk mengamalkan agama. Jadi mereka terima. Sebab tu jangan pelik kalau orang Yahudi yang membuka pintu kepada umat Islam untuk buka Andalusia. Tapi sedikit pembetulan penggunaan Andalusia bagi saya tidak tepat. Kita lebih baik kita sebut Andalus. Tapi tak salah secara mutlak lah. Kerana mengikut kefahaman saya, bila sebut Andalusia, kita hanya nampak sebuah wilayah otonomi di Spain sekarang. Di Spain sekarang ada sebuah wilayah otonomi di selatan Spain. Dia ada 4 negeri. Bukan 4 negeri lah, 4 kota. Cordoba, Sevilla, Malaga, Granada. Kalau kita sebut Andalusia, dekat situ je lah Andalusia. Oh ya. Tapi sejarah, kalau kita masukkan Andalus, Spain dan Portugal, kita sebutlah Andalus ataupun Al-Andalus. Kerana saya dapati dalam buku-buku beberapa tokoh barat, mereka pun gunakan perkataan Andalus, bukan Andalusia. Andalusia tu istilah moden, istilah baru. Bukan Andalusia. Tapi kalau nak guna pun tak berdosa lah. Yalah. Tapi lebih tepat. dia lagi sedap dengan Andalusia. Malaysia. Macam gitu. Tapi macam tadilah, mana nak guna tak salah. Tapi lebih baik kita guna Andalus. So disimpulkan dekat sini, sewaktu sahabat Nabi keluar berperang, tujuannya satu, iaitu untuk menyelamatkan keadaan masyarakat waktu tu. Masyarakat masa tu hidup dalam keadaan yang sangat teruk dengan pemimpin masa itu. Bukan pemimpin Islam lah, maksudnya pemimpin tempat asal mereka. Lagi-lagi dengan pemimpin Rom. Sangat teruk. Rom ni dia rasa bangsa dia lebih baik. So bila sangat teruk ni, jadi Islam datang untuk selamatkan masyarakat tersebut. And then pilihan terakhir, pilihan berperang. Dia ada pilihan awal dah. Pilihan terakhir adalah pilihan berperang. Dan lepas tu berperang pula masyarakat Islam, tentera Islam, kita berperang dengan tentera Rom. Dan apabila tentera Rom dikalahkan, masyarakat Rom tu sendiri tu, kita tak ada nak bunuh dia, kita tak ada nak paksa, tak ada pula nak cakap, kau peluk Islam, kau dah kalah dah ni. Kau tak peluk Islam, siap kau peluk sekarang. Tak ada. Kita bagi pilihan juga. Nak Islam, terima. Bayar cukai. Nak Islam, terima, maksudnya bayar zakat. Tak bayar nak zakat. Bayar cukai. Bayar cukai lebih murah. Ya, lebih murah pula tu. Orang tua tak payah bayar. Budak-budak tak payah bayar. Wanita tak payah bayar. Yang tak bekerja pun tak payah bayar. Tak bekerja tak payah bayar. Hamba tak payah bayar. Kalau kau ketua agama, padri, tak payah bayar. Sebab padri bukan kerja dia berperang. Ini bukti. Siapa yang lagi rahmah? Siapa yang lagi adil? Siapa yang lagi membebaskan? Ini sejarah Islam. Ini sejarah yang apabila kita tahu mana dakwaan itu sebenarnya dakwaan kosong. Dakwaan yang senipis kulit bawang yang begitu mudah kita patahkan. Ambil fakta sejarah je lah. Alright. So harapnya pendengar-pendengar boleh belajar sesuatu. Kita tidak nak menjatuhkan mana-mana agama. Tak. Kita hanya menceritakan sejarah. Mungkin kita nak memperbetulkan salah faham berkaitan dengan penyebaran agama Islam yang berlaku dalam dunia. Saya minta izin satu lagi. Ada satu pandangan daripada orang bukan Islam. Dia kata kau belajar daripada satu pihak. Kau duk cerita sejarah Islam memang semua baik. Sebab
Engkau yang cerita. Betul juga. Eh. Ha. Ada seorang orientalis barat. Okey. Bila sebut orientalis ni, dia ni seorang yang berpendidikan, orang bukan Islam, berpendidikan yang mana buku-buku Islam ni dia baca semua, sejarah Islam, kitab Quran, hadis semua dia baca. Sebab apa? Nak cari salah dalam Islam. Ni apa? Snow Gronshare ke nama dia? Nama dia, yang ni bukan Snow Hook, nama dia Jack Chrysler daripada France. Okey. Jack Chrysler dia mengarang satu buku tentang ketamadunan Islam. Luar biasa buku dia. Sebab apa? Dia kata antara punca tersebarnya Islam dengan cepat dan antara sebab bagaimana orang-orang yang luar daripada tanah Arab menerima Islam dengan mudah, sebab apa? Sebab orang-orang Islam melayani mereka sebagai pembebas, bukan pemenang. Okey. Power ayat ni. Bukan pemenang. Pembebas. Kami pembebas. Sebab kalau kami pemenang, kami nak wajibkan agama kami. Sebab kami menang, kau tak boleh pilih. Kau kalah. Dan kalau kau dah masuk Islam pun, kau tetap kalah dan kau tetap lebih hina daripada kami. Itulah yang Rom buat dekat Syam. Itulah yang Rom buat dekat Mesir. Kau tak boleh pilih. Tapi ini kau boleh pilih. Sebab kami yang membebaskan kamu. Bukan kami yang menang. Sebab bila kami yang menang, kami wajibkan agama kami, bahasa kami, budaya kami. Tapi tak. Sepergi je ke Mesir, budaya mereka tetap budaya mereka. Bahkan sampai sekarang, orang-orang Kristian, Ortodoks, Koptik masih lagi bertutur dalam bahasa Kopti. Kipti ataupun Koptik lah. Koptish ke apa, adalah istilah dia. Tapi bahasa Kipti sampai sekarang digunakan di gereja-gereja Mesir. Bahasa Syriani, Kristian Ortodoks di Syam, dulu mereka bertutur dengan bahasa Syriani. Sampai sekarang kalau pergi dekat gereja mereka masih lagi bertutur dengan bahasa Syriani. Tak ada siapa ganggu. Tapi bahasa Arab, bahasa dekat luar lah. Okey, faham. Tak ada siapa wajibkan. Tapi saya rasa saya nak betulkan balik kesimpulan saya tadi. Tadi saya kata Islam tak disebarkan melalui perang. Tapi sekarang saya nak setuju lah. Islam sebenarnya tersebar melalui peperangan, tapi dia konflik sikit. Dia macam untuk membebaskan. Yes, Islam tersebar melalui peperangan. Untuk yes, membebaskan. kita pergi berperang sebab untuk membebaskan orang yang dizalimi. Betul. Dan akhirnya mereka, dan of course mereka akan tengok macam, agama Islam baik je layan. Betul. Tengok akhlak. Rom tengok agama dia. Okay, dia lah Rom. Dia mesti akan tengok, dia ni teruk. Convert lah. Orang awam dia menilai. Dia menilai mana yang lebih menjaga dia. Dia menilai mana yang lebih memberikan manfaat kepada dia. Tapi bila dah nampak ini bedal duit ni. Ini bedal cukai ni. Ini tak. Ini ambil sekali setahun. Contoh, masuk Islam. Setuju hari ni untuk menjadi rakyat negara Islam tapi dengan kekal agama asal. Maka bila sebayar cukai? Tahun depan. Cukup setahun. Setahun sekali. Jadi tak ada isu penindasan. Kalau ada, bawakan. Dan kalau ada pun, itu bukan mewakili Islam. Itu individu. Individu tu sendiri. Individu hak jahat ni mana-mana pada. Ya, betul. Mana-mana agama semua ada baik, ada jahatnya juga. Cuma agama itulah yang mengawal tindak tanduk manusia supaya tidak jahat. Betul. Cuma Islam kita dah ada kaedah khusus la ikraha fiddin. Yes. Dan Nabi pernah kata man adza zimmiyan, Nabi kata barang siapa yang menyakiti orang bukan Islam yang berlindung di dalam negara Islam, maka dia telah menyakiti aku. Maknanya kami orang Islam lebih jaga bukan Islam daripada orang Islam. Ini yang berlaku di Andalus. Al-Andalus. Orang Islam dizalimi oleh pemimpin mereka. Tapi orang bukan Islam diangkat. Sebab apa? Sebab kami takut nak menyakiti orang bukan Islam. Takut dia sakit hati dan dia serang Islam, bukan serang kita. Orang Islam sangat sensitif bab ni. Sebab tu kita tak akan jumpa dalam mana-mana sejarah Islam manusia yang lebih harmoni dan toleransi dengan berlainan agama kecuali orang Islam. Fact. Itu adalah fakta. Itu fakta. Itu tak nak dinafikan. Kalau yang korang tengok nak cakap, tu yang berlaku dekat Palestin tu perang tu, yang berlaku dekat negara Yemen perang tu, itu bukan disebabkan oleh that kind of agama. Bukan ajaran. Bukan ajaran. Kita tengok, tak payah tengok jauh saja. Kita tengok ke Syria. Bashar Assad. Ya. Jahat tak? Jahat. Rakyat dia tu tak tahu berapa ratus ribu dia bunuh. Bukan setakat rakyat dia. Orang Kristian dia bunuh. Dia tindas orang Kristian. Dia masukkan dalam jail.
Orang Yahudi pun dia zalimi. Hmm. Maknanya Islam, Yahudi, Kristian semua tak ada siapa selamat daripada tangan Bashar. Tapi adakah Bashar Islam? Ya, dia Islam. Tapi adakah ajaran Bashar itu ajaran yang dia bawa tu daripada Islam? Tak. Tu perangai huduh dia. Dah, sebab tu perangai huduh orang ni, orang Kelantan kata perangai huduh ni duk di orang, bukan duk di bangsa. Bukan duk di bangsa, bukan sebab okey ni perangai orang Tok Arak ni perangai huduh. Tak, masalah. Berapa orang Tok Arak yang kau jumpa sehingga kau buat kesimpulan Tok Arak ni perangai huduh? 2 orang. 2 orang pun perangai huduh berlaku. Tak adil lah. Tak adil lah. Tak semestinya kau Melayu kau baik. Tak semestinya kau Cina kau jahat. Tak semestinya kau India kau jahat. Tak. Perangai duk di dirimu. Ya. Macam mana perangai tamak kau? Dan itu kita tidak perlu kutuk bangsa dan agama dia buat apa. Inilah yang menyebabkan masyarakat kita tak harmoni. Tapi orang Islam dia jago sangat. Tolak ansur, toleransi, jago. Kami rela bunuh. Aku rela bunuh adik aku daripada bunuh orang bukan Islam. Oh. Ini yang saya nampak dalam sejarah Islam lah. Aku rela bunuh ayah aku yang beragama Islam daripada aku sakitkan yang bukan Islam. Sebab apa? Sebab dia ada satu sensitif tau. Pemimpin-pemimpin bukan Islam dalam sejarah ni, satu sensitif yang dia takut Islam diserang. Oh. Dia diserang oleh rakyat dia tak ada masalah, tapi jangan agama aku. Sebab itulah, okey, aku tindas je lah rakyat aku bebankan dengan cukai, beban dengan cukai, dah lah bayar zakat, kena cukai lagi. Orang bukan Islam jangan. Jizyah je. Jizyah pula berubah mengikut zaman lah. Ada zaman ekonomi baik, kita bayar lebih sikit. Tak ada kadar yang tetap. Okay. Itu saja. Okay, jadi settle. Kita punya hujah berkaitan dengan Islam adakah tersebar melalui perang atau tidak. InsyaAllah next episode kita bawa pula sejarah-sejarah yang lain. InsyaAllah. Kita nak cerita mungkin sejarah berkaitan dengan Nabi, sejarah berkaitan dengan sahabat, sejarah berkaitan dengan tamadun. Kan, sebab tamadun Islam ni sangat besar, sangat luas. Macam-macam tamadun ya, sangat panjang. 1400 tahun lebih. Jadi tak adil lah untuk kita tengok satu zaman kemudian kita pukul rata. Ini kepada yang bukan Islam lah. Tak adil. Kalau kita tengok satu zaman, contoh ada seorang raja daripada zaman Islam ni, dia zalim. Kemudian kita kata Islam zalim. Tak fair. Tengoklah semua. Tengoklah juga zaman yang baik tu ada juga. Kenapa tak tengok yang tu? Tengok yang Jack Chrysler tadi, inilah yang paling adil. Sampai dia kata macam tu, bukan sebagai pemenang tapi sebagai pembebas. Noktah. Okay. Thank you so much. Terima kasih kepada semua. Dan yang menaja air iaitu bukan. tak ada. Kita jumpa lagi. Bye bye semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.